Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa bersama saya di studio Ikin dan juga saudara Wais yang akan menemani saya dengan soalan-soalan daripada studio. Dan tuan-tuan puan-puan boleh bertanya soalan melalui saya punya TikTok untuk kemukakan soalan-soalan yang mungkin terlintas di fikiran tuan-tuan. So hari ni tajuk dia agak panas tuan-tuan Tajuk dia agak panas. Apa tajuk dia tadi? Angkara kebencian DAP di Najib. Bahananya kena disconnect Facebook. Bahannya bakal menimpa PKR dan amanah sama. Ini tajuk yang saya pilih pada hari ini tuan-tuan. Kerana kita dah bagi nasihat banyak kali dah kepada teman-teman kita daripada DAP ni. Nampak gayanya hari ini macam dah tak boleh nak diselamatkan lagi dah tuan-tuan Macam sukar nak diselamatkan lagi. Jadi hari ini kita akan ulas dengan sejelas-jelasnya supaya mungkin ramai akan lebih faham apa yang bakal berlaku selepas ini. Silakan. Okey. Yang pertama, Liu Chintong, pengarah strategi DAP, menyatakan UMNO jangan bermimpi untuk dominan seperti sebelum 2018. Tiada rakyat yang waras mahu UMNO kembali. Ini kenyataan yang keluar daripada mulut seorang pengarah strategi DAP. Dia adalah seorang timbalan menteri dan dia mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa tidak ada seorang pun yang waras mahu melihat UMNO kembali dominan seperti dulu. Cubalah kalau orang UMNO yang keluar kenyataan macam ni terhadap DAP dalam keadaan kita masih bersahabat ni dan dalam keadaan yang keluar kenyataan ni orang yang mempunyai jawatan yang strategik di dalam kerajaan, iaitu Timbalan Menteri Kewangan boleh mengeluarkan kenyataan sedemikian terhadap rakan komponen lain di dalam kerajaan Madani. Ini tanda-tanda bahawa kenyataan yang keluar itu tidak difikirkan dengan semasak-masaknya. Maknanya cakap dulu, kemudian baru fikir. Ini pengarah strategi DAP. Tak sepatutnya berlaku macam ni lah. Saya malas nak ulang Cuma saya nak beritahu, adakah rakyat Malaysia hari ini yang waras akan menerima kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP yang mengatakan sekiranya Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib, maka DAP akan letak jawatan di dalam kerajaan. Saya nak tanya dengan Liu Chintong selaku pengarah strategi. Berapa ramai orang yang waras yang boleh terima kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP ini? Dan saya juga nak tanya kepada Liu Chintong, berapa ramai orang yang waras boleh menerima tindakan Tony Puah, boleh menerima tindakan Ronnie Liu bila mana Kebawah-Duli Tuanku Sultan Selangor mengatakan bahawa dia tak mahu melihat kandang babi dibuat di kawasan kediaman orang Melayu, penempatan Melayu khususnya di negeri Selangor. Kemudian dua manusia ni, Ronnie Liu dan juga Tony Puah, memperlekeh lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Kebawah-Duli Sultan ini. Saya nak tanya, manusia yang waras ni boleh terima dah? Jadi sebelum keluarkan kenyataan tu, fikirlah panjang-panjang dulu.
wahai Liu Chintong. Memadailah bagi komen-komen yang profesional, kerana kamu tu timbalan menteri, kan? Janganlah bagi komen berdasarkan ikut nafsu. Jangan lupa satu ketika dahulu semua orang sayang dengan DAP, khususnya masyarakat Cina, kan? Sampai 97%. Tetapi hari ini bukan semua boleh terima DAP. Dan saya tak nampak dengan mengeluarkan kenyataan sedemikian terhadap rakan komponen dalam kerajaan Madani ini, ianya boleh menambah undi DAP. Boleh mengurangkan lagi? Ada. So berhati-hatilah bila mengeluarkan kenyataan. Okey? Okay, Tok. Sejauh mana Ya. Tok lihat kepercayaan antara parti dalam kerajaan perpaduan ni boleh dikekalkan? DAP lihat dah tak sebulu dengan main isu raja-raja dan sebagainya. Macam mana, Tok? Isu raja-raja satu hal. Ini memberi kesan yang cukup besar. Kalau DAP tak faham bahasa lagi, kan? Saya nak bagi rakyat berfikir dengan waras lah. Kenapa di Johor sampai baginda tuanku pun tak nak melihat DAP berada di dalam kerajaan negeri Johor? Kita lihat selepas perkongsian kuasa 2022 November, DAP tak masuk di dalam kerajaan negeri Johor. Johor ni satu kerajaan yang cukup rapat dengan ke bawah duli tuanku. Dalam erti kata lain, kan? Tuan-tuan fikirlah, siapa yang tak mahu DAP berada di dalam kerajaan negeri Johor. Dan hari ini UMNO sampai terpaksa go solo di Johor. Sebab apa? Sebab apa? Cuba fikir dengan otak kita yang waras. Kalau tidak ada kenyataan-kenyataan yang melampau seperti mana yang dibuat oleh Tony Poa. Kita tahu Tony Poa ni geng Lim Guan Eng, geng Lim Kit Siang. Kita tahu Ronnie Liu pun geng Lim Guan Eng, geng Lim Kit Siang. Tetapi tidak ada sebarang tindakan. Tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas Tony Poa dan juga Ronnie Liu. Kalau kenyataan beliau ialah kenyataan yang bersifat politik, mungkin baginda tuanku pun tak bising, kan? Contohnya macam Yeo Bee Yin. Bila Yeo Bee Yin mengeluarkan kenyataan terhadap Datuk Seri Najib, bila Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman, dia kata ianya menyerikan lagi sambutan akhir tahun beliau, tahun baru beliau, kan? Orang tak marah bila DAP tidak mengambil tindakan ke atas Yeo Bee Yin, kerana kenyataan itu kenyataan yang dibuat ke atas seorang ahli politik, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi bila DAP mengugut nak meletakkan jawatan, sekiranya Datuk Seri Najib mendapat pengampunan diraja, ini bukan soal politik lagi. Pengampunan diraja adalah kuasa mutlak ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu hak mutlak dia, walaupun dia perlu bawa perkara itu ke dalam lembaga pengampunan. Dalam lembaga pengampunan ada lembaga penasihat ataupun lembaga pengampunan. Kebawah-duli tuanku tidak terikat untuk mendengar nasihat dan mengikuti nasihat lembaga pengampunan. Ini kuasa mutlak. Dan DAP mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa kalau tuanku ambil tindakan memberi pengampunan, mereka akan keluar kerajaan, mereka akan meletakkan jawatan di dalam kerajaan. So, anda menghukum kerajaan kerana titah tuanku, kerana keputusan tuanku.
Apa mesej yang cuba disampaikan kepada rakyat Malaysia? Maknanya anda tidak mengumpama ke bawah duli tuanku. So berapa kali ugutan pengampunan Datuk Seri Najib sekali, kenyataan Ronnie Liu, kenyataan Tony Phua langsung sepi, tidak ada sebarang tindakan. Setidak-tidaknya bagi saya lah, DAP sewajarnya mengambil tindakan ke atas Tony Phua dan juga Ronnie Liu. Diorang ni pun bukan grup yang menyokong Anthony Loh. Mereka pun memang, saya rasa memang nak sabotaj. Tetapi bila tidak ada tindakan diambil, mesejnya mudah. DAP tidak menghormati institusi diraja. Ini benda-benda macam ni menyebabkan kita ni dah 3 tahun lebih mempertahankan. Kita tak nak kerajaan ni tumbang. Kita tak nak hubungan kita dengan Pakatan Harapan rosak. Tetapi nampak gayanya seolah-olah macam UMNO ni bertepuk sebelah tangan. Last kali yang kena maki UMNO. Last kali bila Datuk Seri Zahid usaha dengan pelbagai usaha untuk mendapatkan keadilan bagi Datuk Seri Najib, walaupun dia ambil risiko, dimarah dan sebagainya kerana mengeluarkan affidavit berhubung dengan titah addendum. Tetapi bila ada rakan komponen dalam kerajaan perpaduan sendiri mengugut Perdana Menteri, cuba tuan-tuan letak diri tuan-tuan di tempat Datuk Seri Zahid. 3 tahun lebih kita dimaki hamun, kita dah jadi kerajaan, kita tak boleh tolong bekas presiden kita sendiri. Dan hari ini bila DAP mengugut Perdana Menteri, kita nak diam. Jadi apa mesej yang cuba DAP sampaikan kepada rakyat? Sampai bila kita nak diasak sampai ke tepi dinding dan berdiam diri? Itu sebab hari ni saya terus terang cakap, kalau runtuh kerajaan Madani ni, tak ada orang lain yang boleh dipersalahkan. Orang yang boleh dipersalahkan ialah mereka yang masih lagi tak boleh terima, tak boleh move on bahawa kita UMNO, PKR, DAP dan juga Amanah sudah berada di dalam satu pakatan, dan sewajarnya kita buang tepi semua titik bengit perbezaan pandangan dan sepatutnya mencari titik persamaan. Kalau UMNO boleh terima Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, yang orang Melayu cukup menyampah ni, kita boleh lupa apa yang PKR cakap pada kita, kita boleh lupa apa yang Amanah cakap pada kita, apa yang susah sangat DAP. Kita bukan suruh terima, setidak-tidaknya tutup mulut. Jangan keluar kenyataan biadab mengugut Perdana Menteri. Dan tidak menghormati keputusan yang nak diambil oleh ke bawah duli tuanku. Tak tahu yang mana hak mereka sebagai ahli politik dan tak tahu mana hak ke bawah duli tuanku sebagai yang di-Pertuan Agong. Saya cakap terus terang, kalau tumbang kerajaan ni saya tak salahkan orang lain. Hari ni orang yang begitu ekstrim dalam UMNO menjadi begitu popular pun pasal DAP gagal mengawal puak-puak dia daripada menjadikan orang-orang ni semakin popular dan menjadikan politik perkauman sempit menjadi begitu subur
termasuklah di dalam UMNO itu sendiri. Ni nak kena faham. Kita 3 tahun lebih, keadaan dah cukup cantik dah. Bursa saham Kuala Lumpur bagus, keharmonian kaum bagus, orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban semua duduk dalam satu kerajaan. Pelabur yakin dengan kerajaan kita. Mata wang kita terbaik di Asia. Pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus di kala dunia berhadapan dengan keadaan yang cukup tak bagus. Kita punya kadar inflasi rendah. Macam-macam benda baik dibawa oleh kerajaan Madani ni. Habis lingkup. Bila tidak ada kebijaksanaan. Minta maaf cakap lah. Saya dah boleh nampak gambaran-gambaran yang cukup tak cantik. Bagaimana kerajaan ini boleh musnah bila tidak ada tolak ansur, bila tidak ada berlapang dada. Orang ni dah masuk jail 3 tahun lebih lah. Masih nak berdendam, masih nak benci pasal apa? Jangan lupa, bila kamu bentuk kerajaan bersama Mahathir, 30 lebih orang. Eric Paulson. Kita lihat orang macam Sivara Sarasya. Orang macam Rafizi Ramli. Berapa ramai pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin PKR yang dijatuhkan hukuman, mendapat DNAA, dibuang kes dan sebagainya. Tak ada pun kita bising. Kenapa Datuk Seri Najib seorang ni yang kamu nak beria, membenci sampai mengugut Perdana Menteri? What's wrong with you guys? Saya minta maaf lah, saya cakap terus terang. Kita puas cuba pertahankan kerajaan ni. Tapi nampak gayanya ada orang tak selesa jadi kerajaan. Mungkin kalau UMNO keluar kerajaan, kita sekadar hilang 30 kerusi. Memang kerajaan tak tumbang. Tetapi kena beringatlah, membenci orang tu berpada-pada. Menganiaya orang juga perlu berpada-pada. Hari ni Datuk Seri Najib dianiaya. Besok lusa belum tentu. Tak ada orang lain yang dianiaya. Kita jangan lupa juga. Kita jangan lupa. Satu ketika dahulu Lim Guan Eng pernah menjadi Menteri Kewangan. Cukup berkuasa. Tetapi akhirnya dia menjadi kluster mahkamah. Kena ingat. Kena ingat. Hari ni hari kamu, esok lusa mungkin hari orang lain. Itu sebab jangan sesekali menganiaya seseorang itu berlebih-lebihan. Tak selamat kita. Okey? Okey, Datuk. Ya. DAP, okey. Berkaitan dengan DAP, Datuk. Ya. Ramai ahli kaum di UMNO tidak dapat menerima kerjasama dengan DAP. Adakah wajar untuk UMNO kaji semula hubungan ni? Dia pertama sekali, macam saya cakap lah, kita lama cuba pertahankan kerjasama ni. Sebab saya secara peribadi merasakan bahawa UMNO sepatutnya bekerjasama dengan DAP. Kerana DAP mewakili kaum Cina. Dan saya rasa mereka juga mewakili kaum India. Kenapa saya berkata begitu? Saya bercakap berdasarkan fakta. Fakta menunjukkan bahawa pilihan raya lepas, PH mendapat 97% sokongan orang Cina dan 90% sokongan orang Melayu, orang India. So, UMNO yang mempunyai 3.7 juta ahli orang Melayu ni, Bumi Putra,
kalau kita dapat bersama dengan Pakatan Harapan, sudah pastilah keadaan negara akan jadi lebih baik. Negara akan lebih harmoni, sebab dalam tu ada semua kaum dalam negara kita. Tetapi kalau sikap DAP tidak boleh terima bahawa kita musuh-musuh ni terpaksa berpakat dan masih lagi berdendam, kemudian sampai ke tahap mengugut Perdana Menteri, sekiranya Yang di-Pertuan Agong beri pengampunan mereka nak meletak jawatan, saya rasa tu dah terlalu melampau lah. Melampau. Jadi macam mana kita nak mempertahankan lagi hubungan ini sekiranya mereka sendiri tidak sayang dengan kedudukan mereka di dalam kerajaan? Mereka sendiri tidak selesa dengan hubungan mereka bersama dengan UMNO. Kalau kita tengok keluarnya kenyataan Liu Chintong, ini pengarah strategi DAP. Why do you need to make such statement? Nak perang sangat ke? Jangan lupa, kita pun pernah berperang juga. Bukan setakat DAP pernah jadi pembangkang. PKR tu dulu pun kita yang tubuhkan. Jangan lupa, kebanyakan daripada yang menubuhkan PKR itu sendiri adalah orang UMNO. Yang turun jalan raya tu orang UMNO. Jangan lupa. Sayanglah, penat kita kerja 3 tahun lebih nak menjayakan kerjasama, akhirnya mereka milih untuk menghancurkan kerjasama yang cukup bagus. Minta maaf cakap lah. Kita pun tak berapa suka dengan tindakan mereka-mereka yang mahu bekerjasama dengan PAS. Kita tahu PAS ni boleh berubah. Sekarang dia perlukan kita, dia baik dengan kita. Besok lusa bila dia tak perlukan kita, dia tinggalkan kita. Kita faham, Tetapi bila terus menerus pimpinan kita dibenci sedemikian rupa, sampaikan bila dengar khabar beliau nak mendapat pengampunan diraja pun terus diugut sedemikian rupa. Minta maaf cakap lah, DAP jelas tidak membaca politik akar umbi UMNO ni. Saya nak beritahu, populariti Datuk Seri Najib tu lebih popular daripada UMNO itu sendiri. Kerana kalau UMNO mungkin popular di kalangan ahli-ahli UMNO saja, tetapi Datuk Seri Najib, dia punya populariti bukan sekadar di dalam UMNO, tetapi begitu juga dengan rakyat Malaysia. Dan jangan terkejut, ada juga orang Cina, orang India yang dulu marah dengan beliau kerana percaya dengan pelbagai bentuk janji-janji manis, kerana tak bersyukur dengan apa yang mereka menikmati, sehinggalah bila mereka hilang apa yang mereka menikmati, hari ini sudah kembali merasakan bahawa zaman Datuk Seri Najib juga banyak kelebihan yang mereka perolehi yang hari ini mereka tak rasa. Kita tak nafikan. Zaman sekarang ada juga benda baik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lebih sikit. Contohnya macam dulu BRIM, kita sempat bagi 1,200, kita tawarkan 2,000 tapi tak sempat nak laksanakan kerana kita ditolak oleh rakyat. Hari ini STR lebih, jadi 2,200. Adalah satu dua perkara lain. Namun kita tak nafikan, kita tak nafikan bahawa ada rakyat Malaysia yang nak melihat Barisan Nasional juga
kembali memerintah. Jadi tak perlulah semua orang cita-cita nak kembali berkuasa, nak berkuasa, itu normal lah, Tetapi janganlah sampai cakap tidak ada manusia yang waras nak melihat UMNO kembali memerintah. You pengarah apa dipanggil? Strategi, pengarah strategi. Bukan orang tak ada otak punya. Di kalangan pemimpin DAP, you antara orang yang ada otak. Orang yang sepatutnya memikirkan strategi, macam mana nak mengukuhkan kedudukan DAP, bukan memikirkan macam mana nak menyebabkan orang marah dengan DAP. So you better be careful on choosing your words. Okay, ada lagi? Okay, Dok. Ya. Tuan Guru Haji Hadi sahkan ada pertemuan PAS dan UMNO malam tadi. Ya. Beri bayangan ada gerakan MN 2.0. Jadi, adakah Datuk lihat kerjasama PAS dan UMNO ni boleh diterima oleh akar umbi? Manakah ada perbezaan dua-dua parti ni? Macam Datuk cakap tadi. Pertama, kita ada sejarah hitam. UMNO antara satu-satunya parti dalam negara ni yang cukup pemaaf. Kita pernah memaafi PAS. Akhirnya kita dikhianati. Kita pernah memaafi Bersatu. Kita juga dikhianati. Jangan lupa UMNO juga pernah memaafi PKR. Alhamdulillah setakat ni belum lagi lah, belum nampak kita dikhianati. Mana lagi yang kita, sehingga hari ni kita belum pernah tengok PAS memaafkan PAN. Betul tak? So kita dalam keadaan sentiasa berwaspada, macam hubungan suami isteri lah, lidah mana tak tergigit. Tapi masalahnya sejarah kita dengan PAS ni macam suami isteri yang pernah bercerai, pernah kena khianat, pernah diduakan, pernah macam-macam. Betul. So sudah pasti UMNO ni ada pihak yang akan bersetuju kerjasama dengan PAS, ada pihak yang tak bersetuju kerjasama dengan PAS. Tapi sebagai party man macam saya akan setuju dengan sebarang bentuk kerjasama yang boleh menguntungkan bangsa saya dan menguntungkan parti saya. Jadi kalau katalah parti kita ni nak kerjasama dengan PAS, syarat nombor 1, pastikan kerjasama itu boleh menyebabkan kursi UMNO tu bertambah. Contohnya, bila kita kerjasama dengan PAS, maknanya kerjasama sesama Melayu saja. Apa erti kerjasama sesama Melayu? Ertinya mudah. Kita boleh menang kawasan Melayu saja. Kita takkan menang kawasan bukan Melayu. Jadi kalau nak kerjasama dengan PAS, nombor 1 syarat dia, kawasan yang 80% Melayu ke atas ini harus diagihkan secara sama rata. Kurang-kurang sama rata. Walaupun kita ni UMNO lebih besar parti dia, lebih ramai ahli dia, tapi setidak-tidaknya minimum lah bagi saya lah, pimpinan mungkin dia ada syarat dia yang lebih, mesti sama rata. Kedua, kena ada perjanjian yang detail. Kita tak nak, kita dah setuju, okey, PAS ambil separuh, kita ambil separuh, kita masuk pilihan raya. Tiba-tiba dalam pilihan raya mereka ada calon bebas. Jadi akhirnya jadi 3 penjuru juga, atau 4 penjuru, 5 penjuru. Kalau benda ni berlaku, kena ada perjanjian. Kalau ada calon bebas daripada UMNO lawan PAS, ataupun daripada PAS lawan UMNO, 100 juta denda. Lepas tu kerjasama PAS dengan UMNO ni, jangan hanya untuk memecahkan UMNO BN dengan Pakatan Harapan. Kalau nak kerjasama, mesti kerjasama yang ikhlas. Kalau lepas pilihan raya, dia lari pergi tempat lain. Sudah
pernah kena khianat ni mungkin tak semudah dululah. Dulu kita beria-ria sampai menangis, teresak-esak kan. Tapi lepas tu kena kencing. Kita akan berhati-hati lah. Okey? Itu asal dia bagi lah. PAS ni kan kursi-kursi yang dia menang tu, kalau jadi kerjasama ni, tu asal dia akan bagi. Dapat tu. Bila UMNO mengambil keputusan bertanding solo di Johor, kalau ikut logik akal memang tak boleh menang. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu boleh meyakinkan PAS untuk tidak bertanding di Johor, ada logiknya. Kita boleh menang di Johor. So saya rasa mungkin ada pihak-pihak di atas sudah pun memikirkan benda ni semua sebelum membuat keputusan. Kita tak boleh nak kata apa, sebab kita dah nasihat DAP lama dah kan, suruh kontrol. Tapi nampak macam mencurah air di daun keladi. Macam mana kita banyak kali cakap dengan Akmal kan, jangan terlalu resis kan. Tapi nampak gayanya DAP pun makin lama makin resis. Makin resis satu hal kan. Tapi bila sampai tak menghormati ke bawah duli tuanku tu, berat lah. Berat. Susah kita nak pertahankan. Okey? Ada lagi? Ni berkaitan dengan PAS ya, Tok. Kerjasama UMNO. Datuk, adakah masih wujud ruang untuk UMNO dan PAS kembali bekerjasama demi penyatuan umat Melayu Islam? Saya rasa saya dah ulas dah ni. Macam tadi saya cakap, pertama tentang kepentingan parti. Kan? Kalau PAS boleh korbankan kursi-kursi Melayu 80% ke atas ni, dia sanggup kongsi dengan kita secara saksama atau sama rata, okey kan? Cuma perkara kedua yang kita kena ambil kira ni ialah tentang soal bangsa kita lah, bangsa Melayu. Bab soal bangsa ni bagi saya bab soal bangsa ni bagi saya, kerjasama antara Pakatan Harapan dengan BN dan kerjasama antara BN dengan PAS. Ini terus terang saya cakap lah, berdasarkan pengalaman yang sudah. Sebenarnya kerjasama dengan Pakatan Harapan lebih menguntungkan orang Melayu. Kena faham sebab apa? Okay. Kita tengok. Kalau kita buat kerajaan hanya di kalangan orang Melayu, berapa kursi kita boleh dapat? Zaman Muhyiddin 114 kursi. Lepas pilihan raya, mereka ambil 10 orang daripada kita, pun baru 115 kursi. So, ini angka yang menyebabkan pelabur takkan masuk dalam negara. Kalau ikut kira-kira kita sekarang ni, kan? Kalau kata kita masuk pilihan raya akan datang bersama dengan PAS, UMNO, GRS, GPS, maksimum saya rasa boleh pergi 122 kursi. Maksimum. Problem dia apa? Mahathir 126 pun tumbang. So 122 kursi, kalau 10 orang tarik sokongan, kerajaan boleh tumbang. So kita akan berhadapan
dengan masalah keyakinan pelabur. Kalau benda ni berterusan, memang kita akan ada sikit masalah. Kita mungkin berkuasa dalam negara kita. Tetapi kena ingat, sebuah negara kalau nak kuat, pelabur tu penting. Kecuali ini kerja Allah Ta'ala. Kita kena ingat, last kali kita kena bersandarkan kuasa Allah Ta'ala. Kalau misalnya Allah Ta'ala boleh menyebabkan komponen kita menang banyak kursi Cina, menang banyak kursi India, maknanya banyak ahli parlimen Cina, ahli parlimen India, dan kita boleh bentuk sebuah kabinet yang multiracial macam dulu, macam zaman BN 61 tahun. Masa tu keyakinan Prabu akan jadi lebih baik. So kita tak tahu apa akan bakal berlaku. Buat masa ni saya masih mempunyai keyakinan pengundi India Cina ni 70% masih lagi bersama dengan PH. 50% solid, 20% akan bersama PH kerana dia tahu kalau misalnya mereka tak bersama PH, silap-silap PAS akan jadi Perdana Menteri. Ini saya punya bacaan lah. So susah juga lah. Not that easy. Untuk pemerintah tak mustahil. Tapi untuk negara, sebab kena ingat kalau pertumbuhan ekonomi bagus macam sekarang ni, kita tengok orang marah dengan Perdana Menteri. Orang marah dengan Perdana Menteri. Tetapi pelabur yakin dengan Malaysia. Sebab apa? Sebab kita ada 153 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri. We have a very stable government. Only a stable government yang pertumbuhan ekonomi dia bagus, yang dia punya mata wang bagus, bursa saham Kuala Lumpur lebih 1,700 mata. Banyak peluang pekerjaan, kadar jenayah merosot. Tapi nak buat macam mana? Masing-masing ego, masing-masing tak mahu nak buat kerja susah sikit, meyakinkan akak umbi masing-masing. Semua nak senang, kan? Nak yakinkan, contohnya lah dalam UMNO ni, nak yakinkan DAP sekarang tak macam dulu. Mula-mula tu senang sikit kita nak yakinkan. Tapi makin lama makin tak menghormati kebawah tuanku. Macam mana kita nak yakinkan? Rosak habis semua. Kuasa tuanku, kuasa mutlak dia. Kenapa nak pertikaikan? Kenapa nak ugut Perdana Menteri? Nak letak jawatan kalau Datuk Najib dapat pengampunan. Itu kuasa tuanku. Tak apa. Dia dah bosan jadi kerajaan. Kan? Bosan duduk rumah besar. Mungkin nak duduk rumah kecil sikit. Kat Sungai Buloh ke kat Kajang. Okey, ada lagi? Kita ni berkenaan Negeri Sembilan. Ya. Negeri Sembilan pun dah bubar. Adakah Datuk lihat ni satu benda yang positif untuk UMNO ataupun sebaliknya? Kerajaan Persekutuan mengambil keputusan mengatakan bahawa pelantikan ataupun pertabalan yang dibuat hari ini di Formosa tidak sah. Nasihat saya kepada semua pihak, hal Negeri Sembilan ni jangan campur. Punca masalah Negeri Sembilan ni pasal campur tangan dalam urusan adat. Tak sepatutnya MB campur tangan. Tapi nak katakan yalah, sepatutnya MB panggil kedua-dua belah pihak, 4 undang dan juga Yang Tuan, pertemukan, cari jalan perdamaian. Sebab struktur Negeri Sembilan ni tak macam negeri lain. Sidang Dewan pun tak sah kalau ada Yang Tuan saja, kalau 4 orang tu tak ada. Kan?
Tapi masalahnya, MB mengambil keputusan untuk side sebelah Yang Tuan Besar. Jalal pula mengambil keputusan untuk side 4 undang. I sincerely think that dua-dua buat kesilapan. Sepatutnya kita mendamaikan, kan? Bukan kita terlibat menyokong salah satu. Sebab bila menyokong salah satu, lepas ni bubar. Sekarang kita yang 4 undang kata pembubaran itu tidak sah kerana dilakukan oleh Yang Tuan Besar yang sudah hilang kedudukannya sebagai Yang Tuan Besar, kan? Lepas ni kalau pilihan raya tu berlaku, angkat sumpah depan siapa? Nak depan Tuanku Mukris ke? Nak depan yang baru? Kan? Itu sebabnya saya mintalah kalau boleh ahli politik kat Negeri Sembilan ni jangan campur urusan. Biarlah mereka ni selesaikan isu adat kat Negeri Sembilan ni. Sebab kalau misalnya Amin angkat sumpah lepas ni, Jalal punya grup akan protes. Kalau Jalal angkat sumpah, Amin punya grup akan protes. Tak selesai sampai bila pun. Sepatutnya kena ada pihak lah. Tu macam saya sebut sebelum ni. Saya mengharaplah mungkin majlis raja-raja ke boleh memanggil 4 undang berserta dengan Yang Tuan Besar. Carilah jalan macam mana mereka ni boleh kita damaikan. Kalau mereka ni tidak didamaikan, masalah. Masalah. Kesian rakyat Negeri Sembilan. Okey? Ada lagi? Balik soalan tadi dekat Tok Rasa, ini satu benda yang baik untuk amal pembubaran Negeri Sembilan. Terus balik. Pembubaran Dun Negeri Sembilan ni saya tak nampak benda yang baik.